Okay, hari ni kita nak test kita punya scan tool dekat Pro 2 Beza. Okay, kita diagnose. Okay, so kat sini dia bagi tahu kat kod kita tak ada isu lah. Okay, sini tu confirm no fault code. Dan kita tengok dia punya data stream. Okay, dia capable untuk baca data stream. So tengok ini RPM kalau macam ni dia punya idle speed control valve. You kena cuci ya. Cuci throttle body should be okay. So lain-lain so far no issue. Okay, that's all. So scanner ni boleh pakai untuk Beza. Bye bye.